Mungkin korang adalah dark impas yang belum sedar. Apakah tanda-tandanya? Pernah tak korang rasa korang boleh senang baca emosi orang dan dengan tepat, tapi dalam masa yang sama, korang simpan rasa marah, luka dan kekecewaan yang dalam? Kalau korang pernah dikhianati, dimanipulasi, dihina, dimaki, dibeli oleh manusia narsistik ni, dan sekarang korang mampu menggunakan empati korang bukan untuk menyembuh, tapi untuk melindungi diri dan menyakiti semula manusia itu secara halus. Jadi korang mungkin seorang dark empath. Orang yang sangat memahami emosi orang lain dan juga tahu bila dan bagaimana nak menggunakannya untuk bertahan atau membalas. Dark empath sebenarnya pada awalnya bukanlah orang yang jahat. Dia seorang yang empati tinggi. Mereka hasil daripada trauma yang tak sembuh. Mereka tahu bila perlu diam dan bila perlu senyum. Dan bila perlu menikam dengan kata-kata yang lembut tapi tajam yang menusuk jiwa. Bagaimana narsis boleh guna kata yang tajam? Dia pun boleh guna. Dia pun boleh balas dengan tusukan dan dendam. Dengan berbagai-bagai teknik manipulasi dan reverse psychology. Dan selalunya mereka tak sedar bahawa luka lama yang sedang memimpin mereka menjadikan tingkah laku mereka hari ini. Kalau korang rasa ini tentang diri korang, jangan takut. Kesedaran adalah langkah pertama untuk bebas. Dark empath bukanlah identiti yang kekal. Ia mungkin fasa awal sebelum penyembuhan sebenar bermula untuk menjadi super empath. Saya Rama, dapatkan buku Narsistik dan juga Dark Empath. Klik link bio.